Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kakak, hari ini kita bunyi berita sedih. Mari bahawasanya ada salah satu orang tentera yang datang dari kawasan daerah Cenek, wilayah Menara. Jadi kakak, dia telah meninggal dunia di dalam keadaan pertempuran ataupun pertikaian di antara Thailand dengan Kemboja. Jadi kakak. Jadi hari ini adik kakak, tanggal 13 bulan Tanwakum 2028, pihak juru cakap Kementerian Pertahanan ataupun Kosok Kerasuan Kalahum, iaitu Perdana Menteri Surasan Kong Sik-ri, adik kakak, dia telah beri kenyataan bahawasanya di 7 wilayah sepadan Thailand dengan Kemboja tu masih lagi duk berlaku, tak berapa nak ambil mana lagi lah. Hari ni sehari ni adik kakak menyebabkan tentera ni meninggal dunia lebih kurang 4 orang dan juga sakit 3 orang. 4 orang saat ni siapa dia kata adik kakak? Iaitu Cha Sip Ek Dam Rong Kiat Keo Keracang. Yang keduanya adik kakak, Pontahan Mustaqim Cik Mak. Dan yang ketiganya Cha Sip Ek Thawirat Ratanaburi. Yang keempatnya adik kakak, Pontahan Sangkat Tahan Rap adik kakak. Jadi 3 orang saat ni hak benar-benarnya tentera yang beragama Islam seorang, iaitu Pontahan Mustaqim Cik Mak, asal dianya di kawasan daerah Cenek, wilayah Menara. Di samping itu adik kakak, hari ni juga ada tentera sakit lebih kurang 3 orang. Dalam tempoh ni adik kakak, semenjak hak ngelah kali ni lah, semenjak ada perlawanan ni ataupun pertikaian di antara Kemboja dengan Thailand ni, menyebabkan orang sakit, orang meninggal dunia dah ni lebih kurang 15 orang, dan sakit dah adik kakak lebih kurang 270 orang adik kakak dia. Jadi lah mana pun kita ucap takziah lah terhadap keluarga tentera yang telah meninggal dunia di dalam keadaan perlawanan di antara pertikaian di antara dua negara itu saat ni adik kakak. Dan di samping itu pada hari ini adik kakak, pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ni merupakan ketua ASEAN. Dia telah berhubung di antara dua-dua negara, sama ada pemimpin negara Thailand dan juga pemimpin negara Kemboja adik kakak telah berhubung kecek kira gemari, dan katanya Datuk Anwar Ibrahim, kalau dia royak katanya kalau boleh kok suruh pindah alat-alat senjata gapo tu, suruh pindah. Kira mudah-mudah kok suruh beradu berhenti lah. Hak duk belawel ni adik kakak dia suruh berhenti, dia letak masanya lebih kurang jam pukul 10 malam ni adik kakak dia deh. Dalam mana pun kita nanti tengoklah kata pertikaian di antara dua negara itu saat ni nak beradu ke tidak. Malam ni kalau kira hak Datuk Seri Anwar Ibrahim kok kalau boleh kok dia ni nak beradu malam ni lah dalam masa jam pukul 10 adik kakak dia deh. Dalam mana pun kita ucap takziah terhadap mereka yang telah meninggal dunia pada kali ini adik kakak, dan kita berharaplah kes pertikaian semacam ini beradu dengan secepat banget lah. Nyanyi siapa dia? Nyanyi rakyat biasa dan juga nyanyi pegawai yang mesti bertugas. Pegawai yang mesti bertugas. Kalau kita tengok saat ini juga Pontahan saat ini hak meninggal dunia tu peringkat tentera hak rendah lah. Hak tahan jepuk dia kakak dia deh. Kita berharap bahawasanya keluarga hak tentera itu saat ini penuhi dengan semangat, dan kita berharaplah pihak KJL mesti jaga beri layanan kepada pihak mereka ni lebih banyak sekali adik kakak, kerana mereka ni meninggal dunia dalam medan jaga membela negara adik kakak. Kita berharaplah pihak kerajaan ni jaga molek terhadap keluarga dia, kerana dia itu saat ni telah meninggal dunia di dalam medan jaga ataupun membela negara adik kakak dia deh. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kasih siapa menyapa kepada adik kakak pada hari ini. Bagi sesiapa nak pergi buat haji ataupun nak buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour yang diurus oleh Ustaz Sabri. Ibadat sempurna dan layan ni molek. 3 paket terbaru pada hari ini. Umrah 10 awal bulan Ramadan hanya 75,000 kos. Semenjak 13 hingga 27 Kumpapan 2029 ini. Umrah bulan Minakum dan Mesayun semenjak 25 Minakum hingga 10 Mesayun hanya 99,000 kos sahaja. Dan 1 hingga 16 Mesayun 2029 ini hanya 99,000 kos. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon selalu.